Maaf lah yang ada masalah. Sidang kalau dah jumpa face to face dengan saya, tiba-tiba nak saya cakap Ronald Leong yang dia tak kenal. Itulah manusia paling puaka sekali Ronald Leong. Yang memfitnah orang, yang memburukkan orang, yang mengaibkan orang. Itu ke sidang kalah nak berkawan. Kau dah siapkan dia sidang kalah macam itu. Kalau setakat estek sidang kalah, itu jadi masalah ke? Orang lain estek banyak pun tak ada masalah. Ini ke orang keagamaan, ini ke orang yang ada ilmu. Lain kali, kita nak kenal orang, biar jumpa muka macam aku. Bukan macam Ronald Leong. Ronald Leong kau tak kenal pun kau bagi sepanah dalam kau punya YouTube. Cuba tanya sidang kalah, kenal ke Ronald Leong? Duduk mana, muka dia macam mana? Lepas tu dengar cerita-cerita. Kalau di situ adalah satu fitnah. Apa nak jadi sidang kalah? Kau cerita agama hebat. Oh, ilmu sana, ilmu sini, bukan aku nak bawa sidang kalah. Tapi bila dah sebut nama Ronald Leong, aku tak boleh dengar nama dia. Itu adalah manusia yang paling puaka sekali. Yang memfitnah, yang mengaibkan orang. Itulah kerja Ronald Leong. Itu ke sidang kalah nak ambil orang macam itu. Duduk dalam sidang kalah. Ambil engkau, scammer. Sidang kalah tak tahu sini ni tempat dia lagakan orang, sini ni tempat dia lagakan orang. Dia berkawan dengan orang makrifat. Kenapa kalau cakap dengan sidang kalah? Dia geng-geng dengan makrifat sesat. Tapi engkau baik sangat, sial. Tu, makrifat yang kat lapis tu, yang mengajar kota tawar yang menyesatkan. Itulah dua sahabat baik. Dengan rapi Singapura. Kenapa mesti aku tak step dia nak tinggalkan? Jangan tak logik lah korang ni. Kalau sidang kalah tengok aku punya live ni, tolong guna otak lah sidang kalah. Aku bukan nak barang kau, tapi kalau komen dia ni, Muzabik ni, kau kau jadi. Kau fikir-fikir kan sidang kalah. Ronald Leong ni dengan orang sesat di lapis tu, khabat baik, abang adik. Termasuk dengan Singapura. Kau duduk dalam sidang kalah, kau bagi dia sepanah, kau tak kenal ke Ronald Leong berbanding kau kenal muka aku. Kau kenal buat tubuh badan aku. Kau dengar fitnah Ronald Leong, bermakna kau ni manusia pun. Kau cerita pandai. Bila orang-orang fasik datang gini-gini, aku pernah tengok kau di YouTube. Orang kenal kau scammer lah, sial. Sekarang ni Ronald Leong tu fasik ke tak fasik? Kalau kerja dia fitnah orang, itu yang cerita yang kata yang keluarkan gambar-gambar anak nasi tu, yang satu malam 500, yang kata anak nasi plastik, itu Ronald Leong lah buat. Ini ke sidang kalah nak ambil Ronald Leong. Kotak guna lah sidang kalah. Habis yang kau guna balik tu? Betul. Beritahu ni orang. Ambil aku punya video ni, begitu suruh sidang kalah tengok. Habis. Jahanam. Bila orang cakap berkawan dengan ahli bid'ah akan menyesatkan diri. Macam Datuk kena dengan kasih kan. Dakwah tu bukan dengan cara kawan Datuk. Kawan tu maksudnya duduk sekali. Saya tak duduk sekali berkawan macam itu sekali. Apa? Tidak. Mereka silap. Mereka terkeliru. Saya berkawan atas dasar Hablum Minanas. Silaturahim. Tapi atas perkara-perkara dia punya amalan-amalan saya tak ikut. Saya tahu mereka tu memang lari. Dan saya pernah berbincang dengan sidang kalah. Kita nak baik dengan dia. Ini tujuan kita nak tarik dia. Tanya dulu terus. Betul tak Ustaz terus? Kita berbaik hari itu silaturahim. Kita nak tarik sikit-sikit. Kita dah bincang kan? Itulah. Lain kali jangan percaya cakap Ronald Leong. Ronald Leong tu puaka. Dia lah adik abang dengan si guru tauhid sesat. Dia lah adik abang dengan si dengan si siapa? Rapi Singapura. Lepas tu duduk sidang kalah nak tunjuk macam orang baik. Dia lah kaki fitnah kepada Nasir. Yang tunjukkan Nasir satu malam 500. Yang kata Nasir ada cucu nikah. Iyalah Ronald Leong. Yang tadi hati pasang semua. Kalau luar tengok fitnah yang kau buat lagi. Tolong beritahu dengan Ustaz terus. Itulah puaka besar. Sana cocok, sini cocok, sana cocok, kasih orang berlaku. Tanya dengan orang sidang kalah, kenal ke Ronald Leong berbanding dia kenal dengan aku atau tidak? Tanya, dia kenal aku ke dia kenal Ronald Leong? Kenal kau sebagai scammer, sial. Muzabik, ini McDonald memang dajal. Cucu cocok sana sini, lepas tu lepas tangan. Betul.